Dan Allah sebut apa dalam Quran? Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa syukur, aku tambah lagi iman. So itulah kenapa solat duha makin bertambah rezeki. Kerana syukur kita pada Allah dalam duha, Allah tambahkan lagi rezeki. Dapat tak? Saya risaulah tuan-tuan, diam, senyap. Tengah-tengah fikir kan. So, lepas ni, solatlah. Tapi solat kerana, ya Allah, aku solat ni just to say thanks. Sebab banyak rezeki kau bagi aku. Ya, terima kasih Allah. Tonton tengok macam mana Allah tambahkan keberkatan dalam duit kita. Boleh katakan? Are we good? Boleh? Masuk poin yang terakhir sekali. Sebelum kita habis. Last, lepas tu kita habis. Last ni pendek je sebab tuan-tuan tuan-tuan pun nak balik dah. Okey. Terakhir sekali. For those yang tertanya-tanya, Dai, kenapa ada orang yang dia ni, okey, tadi Dai kata semayang kan? Dai kata tadi kita kena buat baik ke orang, berkasih sayang kan? Ada orang berkasih sayang pun tak, apa semayang pun tak ada, duha apa dah lagi, tapi sale dia lagi tinggi daripada saya, Dai. Rumah dia lagi besar daripada saya, Dai. Kereta dia lagi elektrik daripada saya, Dai. Dia dah pakai hidrogen. Punya kemain laju lagi, Dai. Saya macam, kenapa jadi macam ni? Kan?